Hari ni mana buat seri muka, mana guna pulut satu suku cawan, mana rendam 2 jam, lepas tu mana kukuh. Pulut dah masak, mana gula ni, nak buat santan. Mana buat santan. Ni santan ni RM2. Buang semua, mana ada garam dah. Bagi santan dengan pulut mesra. Mana bubur dalam ni supaya dapat segi senang potong ni. Bulat-bulat tak best. Ya. Mana kukuh dulu. Mana kukuh selama 20 minit ataupun setengah jam. Sementara tu kita prepare untuk buat kepala dia. Pecah 3 biji telur, bubur dalam mangkuk. Tengok tu, telur macam ni kan. Okey, santan, gula, air pandan pun sama banyak dengan telur ni. Gula dalam blender. Masukkan santan. Air pandan. Gula sepatutnya sama banyak dengan telur tadi kan, tapi mana kurangkan sikit sebab mana tak memanis. 1 camca besar tepung gandum, 1 camca besar tepung jagung. Mana buat 2 camca saja tepung sebab mana tak mau kepala dia tu keras, mana suka lembut. Kemudian kita blend semua sampai sebati. Tengok tu macam ni. Pulut dah masak, kita angkat. Tekan-tekan pulut tu bagi rata dan mampat. Tuang adunan sekaya tu di atas pulut. Kuih sampai sekaya tu masak lebih kurang 45 minit atau sejam baru dia masak elok. Tu dia masak dah. Kita sejukkan, bolehlah potong dan hidang.